Honestly, nasi goreng yang I beli tu, nasi dia semua sama. Yang lain adalah lauk je. Ikan masin ke, daging ke, cili padi ke, macam tu je. So macam agak muak. So kita makan dengan ikan bilis and also sambal kelantan. Rasalah kelainan dia. And sambal kelantan I pedas. I tak tahu kenapa orang kata tak pedas. Hari ni punya itinerary, kita nak pergi Everland. Everland lunch, lepas tu pergi Han River. Lepas tu pergi satu Nam Sam Tower. Lepas tu dia pergi semalam tapi tak sempat semalam. And semalam macam agak penat sebab panas pakai handbox semua tu kan. Inilah sambal kelantan saya guys. Sampai di Everland. Eish, kau main. Dia ada scarf. Tapi dia ramai orang. Wah, ramai gila. Dia macam ada school trip. Nampak tu? Kita orang nak beli dah dekat Klook. Harga lebih murah and senang. Just scan je. Jangan lupa guna I punya promo code Ring Nasi Klook untuk 5% off. Ramai gila orang, ya Allah. Nak naik roller coaster dulu Jom. Paling best hari ni sejuk. Tapi tak ada sejuk sangat. Yeay, love. Ada headband, comelnya. So cute. Mesti ramai orang tengah target yang tu kan. Kita nak tak barang dulu. Local dia 4,000 won. Besar juga dia punya local, so bersumbat semua benda. Tu dia beratur panjang nak mampu roller coaster. Okey, ni pening. Yang ni macam pening. Okay, finally kita di sini. Berapa lama sudah kita tunggu? Sejam lebih. Sejam lebih Sejam lebih Sekarang berapa dah? 10:30 sekarang pun 12. Ya Allah, naik roller coaster je pun. Finally kita boleh naik. Duduk depan sekali. Happy ke? Happy gila. Ada suka daripada depan lagi. Oh my god. Jarang daripada depan. Selalunya mesti duduk belakang-belakang. Sumpah best gila. Jauh lebih best daripada yang genting. Berbaloi beratus sejam lebih guys. Korang best tak? Best. Happy betul dengar. Comel lah dua budak ni. Cantik. So kita orang tengah pergi turun bawah sebab nak main yang roller coaster tu. Yang tinggi tu. Tak tahu hari tu kena beratur berapa lama pula tu. Nampak tu guys. Tacut. Oh sedapnya tengok makanan. Lapar. Kalau kat Genting boleh makan terus. Supaya I bawa roti satu. Nasi I simpan untuk esok. I tinggal lagi satu je nasi. Kepala otak dia. Ni lagi ramai orang. Weh, ni berapa jam dah nak beratur? Tak tahu. I tak naik tau. Rasanya dah nak. Tak tahu. Tapi I beratur je takut. Yeay, laju. Dah nak naik. Come on, come on. Finally. Masuk juga. Ke ada lagi? Ada jambatan. Ada lagi? Astaghfirullahaladzim. Yeah, at least aircon. Jauh lagi guys. Ni akan dah boleh masuk. Guys, berapa kali zigzag dah kat sini. Masih zigzag guys. Dah berapa jam dah Liz kita tunggu ni? Almost 2 jam. Order hai. Kereta dah sampai KL Melaka. Finally guys, dah kat depan ni. Insya. Dia check ada ke tak besi-besi. Macam mana weh? Best gila. Best nak mampus. Sumpah best nak mampus weh. Best nak mampus. Worth it. 2 jam beratur. Gila. Worth nak mampus. Puas-puas. You rasa macam dah nak habis? Belum lagi. Ya. Dia lama weh. Bukannya sikit-sikit je. Dia rasa 3 kali ganda kot daripada yang tadi tu. Dia lama. 3 kali. And dia macam tak berhenti kan. Dia skip macam tu. Ya Allah. Kalau dia tak corner, dia dia. Rasa nak naik sekali lagi. Yes kan. Tapi kena 2 jam beratur. Okey tak? Okey tak? Okey tak weh.
Okey, macam mana? Best tak? Pening kepala. Lapar. Tapi tak pening dia. Dia tak pening, dia laju. I risau, neighbor I hilang. Ni, tak sumpah. I rasa macam ayah hampir nak terkeluar. Kata tak? Ya, ayam besar ni pun rasa nak terkeluar. Sebab dia kat depan tu je kan? Yang besar tu dia macam ke dalam sikit kan? Oh, tinggi ke kan? Tak expect. Nak patah dah benda tak payah pegang tu tak? Ya. Biar ada gambar, ada gambar. Tak nak tengok. Nak tengok. Mana weh gambar? Weh, Weh, tanya lah, jom. Kegigihan ambil gambar guys. Sampai cangkung ni ah. Kita nak pergi dekat bunga-bunga. Tapi tak boleh masuk lagi sebab ada train. Panas terik dah ni. Korang tengok. Cantik gila. Okay, I rasa I suka bunga ni. Daisy. Cantiknya. Nak bawa balik boleh tak? So cantik. Love. Banyak gila bunga kat sini. Dalam banyak-banyak bunga ni, yang ni I paling suka. Sumpah penat gila weh. Everland ni besar nak mampus. Lagi besar daripada Genting Highland. And tempat sana sini jauh. Naik bukit. Genting okey kita. I boleh pusing semua lagi. Everland tak boleh. Penat. Kita akan makan di sini. Tak sabar nak makan. Wow. Terus dapat side dish Wow. Kita dapat salad and kimchi. So, I dengan Gus nak order lamb soup. Tapi lambnya tak tahu ada ke tak. Rasa sup dia panas gila. Rasa macam sup dekat kedai Arab. Yep. Dan jom kita rasa dulu. Not bad. Lembut. Ini dengan sambal Kelantan guys. Oh, sedap. Kita di sini lagi. Kali keberapa dah? Nak beli ikan. Beli ikan. Pistachio. Sedap pistachio. Saya suka. Semalam dapat diskaun. Oh loh. Tapi halal tulis. Yelah. Halal. 40,000 apa? 120. Welcome. Allah tu makbulkan doa you. Kenapa? Malam tadi you nak terus dapat. Liz tengok Liz. Kemain shopping. 18. Kira-kira dulu. Ni yang macam ni. Yang mana bawah ni? Tak nak shopping. Kita repeat ikan pistachio. Tadam. Sedap. Every night kita orang turun menyondong ni Mesti korang dah bosan nak tengok ni. Ya, budak-budak ni nak repeat apa? Semalam tak dapat. Chapati. Tengok hari ni sedap ke tak? Hari tu makan sedap. Okay, dapat dah topoki dia. Lepas tu ni order telur. Berapa ringgit? Telur RM30. Macam dari syurga. Kau nak pergi mana? Cuba nak kat Ada tu kedua.
shopping. Ya Allah, macam tiada hari esok. Syurga dia. So finally kita ke Namsan Tower. And Seoul Tower. Ya, and Seoul Tower. Tapi dah 3 orang je. Lagi 2 orang tak nak ikut. Sebab kita orang fighter. Yeah, fighter. Sebab kita dah bayar mahal datang sini. So kita kena all out guys. Out lah. Semalam rugi tidur awal. Ya tu semalam I rasa rugi gila. Semalam kita buat apa sampai tidur awal? Sebab nak semayang kan. Oh, Lepas tu dah. Oh, handball panas-panas. So macam tak ada mood dah nak berjalan. That's why pergi Siumat untuk lepak. Best je. Best. Angin-angin sejuk. I malas nak lepak sebab masa tak nak mandi. Lepas tu tadi kita orang nak naik teksi tau, yang tepi-tepi jalan je. Sebab nak Uber tak dapat-dapat. Teksi tepi tu dia charge 20,000 won. Yang ni berapa? Yang ni berapa? 48 je? Yang ni mungkin dapat 6,000. Nah, mungkin 6 ke 7,000. Almost 6 ke 7. almost 3 kali ganda dia nak charge. Tapi kita orang bijak guys. Kita orang bijak. Driver kat sini semua bawa tak relax weh. Tada! Kita dah sampai dekat cable car. Kalau tak naik atas guna kabel car. Kita kena jalan sana kot. Jauhnya weh. Itu dia punya tu. Jom lah. Kalau still boleh naik, jom. Boarding area kanan, naik atas. Sebenarnya kita nak jalan kaki. Tapi lalas sebab kita ada lagi sejam je untuk naik. So naik cable car je. So orang RM45 kan? So I think okay kot, RM45. Demi Namsan Tower. Penat kan? Ada orang nak pergi juga. Dia dengan banyak barangnya. Penatnya. Okay. Wah, cantiknya. Hojinnya. Kita ada lover. Rin ada cakap, korang nak mochi tak? Tak. 5,000. Jom kita cari log suami saya. Mana? Dia ada letak tak dulu nama I? Chang, you ada letak tak nama I? Tak ada kan? Ish. So, inilah lognya. Hanya untuk tengok log ke? Nak atas lah. Namsan Tower gitu. Nampak tak? Saya dengan salah lagi. Siang mesti cantik juga kan? Finally kita dah sampai. Tapi kat atas sini je lah. Tak ada apa pun. Ada tu. And then ada view je lah kat atas tu. Sana dari orang yang hiking. Jom kita tengok view lagi. Nak layan view lah. Nak layan lama-lama. Siapa pula call saya ni? Cantiknya. Saya suka. Best kan kalau lepak lama kat sini. Update. Cable car dah tutup. So kita orang kena turun tangga. Sebab dia tutup pukul 11. Sebab kau dia tutup pukul 11. And sekarang pukul 11 tepat-tepat. Kita orang pun bengong juga. Tak apalah, salah sendiri. Bila lagi nak jalan tangga-tangga ni guys? Korang ada jalur tangga sini? Tak ada kan? Korang okey tak? Kesedih? Dah lah kita orang beli round trip tiket. Beza RM9. So maksudnya cable car tutup sampai pukul 11. Kalau korang nak lalu kat tangga, naik turun, still buka lagi. Cantik weh, cantik. Love. Diorang tak sedih pun cable car tutup. Diorang happy lagi ada lah. Dapat lagi view macam ni. Jalan-jalan. Lawa. Ayo kita. Lawa tu. Untuk sendiri Super lawa. je. Go. I bawa ni. Macam nak pergi minum soju kat atas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tak sampai seminggu dia dah lupa daratan. Anya. Bye-bye. Kita dah berpisah dah. Bye. Saya pergi mana pula? Namdemon Market. Shopping lagi? Padahal dia dah penuh je ni. Masih lagi nak shopping weh. Astagfirullahaladzim. Husna pun ada banyak. Dia walaupun satu penuh weh. Sumpah penuh dalam itu. Ini shopping keperluan. Esok shopping untuk orang. Apa panggil? Ada hadiah tu? Souvenir. Betul. Sebab lagi pergi cepat je gerak. Kita orang happy. Oh, Husna ada. Enjoy. Namdemon trip. Namsan trip. Love, big heart. Bye, nak balik dah. Sekarang pukul 9. Kita check out awal. Lepas tu nak pergi Namdemon, shopping sikit and makan. Tu je.
Ini saya beli satu semalam. Dekat Nasir 5,008. Dekat sini 7,000 je guys. Dapat 5. Sakit ke tak sakit? I hanya tinggal 7,000 je lagi untuk spend. But I think I nak beli air. Apa tu? Susu tu. Hari ni sejuk gila. Best. Macam first day punya. Kenapalah first day and last day baru sejuk? Kenapa tak everyday? So now kita tengah jalan-jalan Myeongdong lagi. Tak habis-habis Myeongdong. Setiap hari Myeongdong. Tapi kita macam menyesal jugalah beli souvenir dekat Myeongdong. Sebab kalau korang nak murah, korang beli dekat Namdaemun. Dekat je. Dalam 500 meter je korang jalan nak pergi beli souvenir. Kita makan di Kampuku. Semua murah penuh shopping. Makanan saya tak ada guys. Dia nak tinggal saya. Strategi kau dah nampak dah. Panjang. Korang bawa dulu lain Aduh. Kamsahamnida. Dan semua happy dapat kopi green tea. Dan Husna punya dalgona next level. Kita orang beli kat sini Cafe di Asti. Kita nak bedah kita punya luggage guys. Masing-masing dah taubat tak nak shopping dah lah. Kena mengemas. I dah berbalut dah ni. Confident tak nak shopping. Kita orang sampai airport. Sekarang pukul 4.42. Kita orang kena boarding time pukul 7.40. Recharge, lapar. Kita nak buat duty free refund. So mana-mana yang kita shopping, bawa receipt. Dan nanti dia bagi duit. Tak? Banyak ya. Orang kaya ni. Shopping ni. Bye Korea. Dah lepas dari immigration. Alhamdulillah. Tapi sedih sebab I kena buang air susu strawberry I lupa nak minum. So nak balik dah. Ya doh. Orang lain sedih balik. Kita orang happy. Balik.